Kalau nak cakap pasal fashion ni memang takkan habis kan? Kan? Dia ada je. Memang takkan habis. Kadang-kadang ada orang yang asyik berfashion tapi dia tak tahu tema penampilan sesuatu acara tu. Harus diingat setiap penampilan kita, pakaian yang kita pakai perlu sangat menghormati setiap majlis atau acara itu. Kalau macam nak orang nampak you sebagai seorang yang macam ni dalam berfashion? Rasa Nadia nak orang nampak Nadia macam versatile. Okay. Maknanya kalau Nadia nak pakai corporate menjadi, kalau Nadia nak pakai santai menjadi, lemah menjadi, nak menjadi macam dari perempuan girlish boleh. Tapi kalau macam you mesti you banyak pergi acara-acara kan majlis. Pakaian macam mana yang kalau orang tengok you, oh itulah nak macam tu. Itulah Nadia. Nadia rasa Nadia paling banyak gunakan macam blazers macam tu. Sebab memang Nadia buat bisnes kan, kita selalu pergi pitching ni semua, buat presentation, memang ada banyak blazer. So Nadia rasa bila Nadia keluar tu kadang-kadang Nadia tukar dengan jeans saja. Itulah Nadia Lebih casual. Tadi dia cakap banyak blazer, mungkin kita boleh tengok blazer dia banyak tu. Jadi kat dalam kereta. Okay. Senang kat syuting. Tapi blazer dia bukan sebarang blazer. Kita boleh tengok dekat setiap blazer dia semua ada berlain macam-macam jenis material, corak, lepas tu stripes, lepas tu colour, material, fabric. Ini tak pakai lagi. Nak pergi mana? Dia pergi juga. Nak pergi mana? Bagi mana saya sekarang? Ni suami I beli kat I dekat Bangkok. It's okay. Magis ada satu baju yang Magis nak tanya sangat. Bukan nak tanya, nak tengok you pakai. Tak boleh masuk pula. Sini. Okay. Yang ni. Mana? Ni rambut-rambut dari mana? Ni pun tak pernah pakai. Betul ke? Bila I nampak macam rambut-rambut tapi tak pakai. Macam Beyonce kot. Itulah. Bukan ada stage performance ke? Tak boleh kan? Nak tanya satu soalan. Berapa banyak yang you pernah berbelanja satu kali tu untuk pakaian baju Nadia rasa setiap pelakon kan akan ada masa yang sebelum syuting kita nak kena beli baju. Jadi kita semua akan spend dalam 3-4 ribu untuk cerita tu lah. Okay, dalam banyak ni mungkin boleh keluarkan dalam 2 ke 3 baju favourite you. Favourite Okay, satu baju yang paling you nak pakai, satu baju hari-hari, satu lagi baju event, baju pergi majlis. Okay. Baju majlis corporate. Yes. Corporate. Kita ada masa 3 besar. Okay. Ini corporate. Dengan belt. Lepas tu macam pakai scarf kat dalam ke apa, settle. Okay. Baju hari-hari berat juga baju ni. Hari-hari ni je. Okay, hari-hari macam ni hari-hari. Dengan macam seluar ke skirt ke macam cantik tak macam ni. Okay, dengan seluar ni. Lepas tu betul lah macam gardener. Aduh. Then ni kot. Nampak? Bila Nadia sudah keluar. Cantiknya. Ni dari Kudoi. Okay, siapa fashion idola you sebenarnya? I tak adalah macam idolakan siapa-siapa sangat. Tapi bila Nadia perlukan inspirasi untuk cari reference fashion, Nadia pergi kat Pinterest. Nadia kat Pinterest kan banyak gambar fashion. Runway lah, street punya gambar, photoshoot lah, semua ada kat Pinterest. Okay, kali ni lain sikit sebabkan Nadia tak ada fashion idola yang tertentu. Jadi kita nak you cerita satu look apa-apa yang you rasa stylo lah, yang macam you pernah tengok dekat Pinterest ke dekat kat mana? Kat Instagram. Okay, boleh. Wow, sungguh bukan semua yang keluar lagi. Dia belum lari-lari. Okay, pose. Okay, camera. 1, 2, pose. 1, 2, pose. 1, 2, pose.
pakai dengan seluar. Tapi saya boleh je pakai skirt yang kembang pun boleh. Yang kembang boleh. Lepas tu dengan kasut apa ya? Kasut kan? I think yang satu strap tu je, yang hitam tu je. Yang satu line je kat satu line kat depan. Duduklah sini. Penatlah berdiri kan. Okey, antara warna, corak atau material, yang mana satu menjadi keutamaan untuk you? Saya rasa corak. Corak apa? Macam gaya baju banyak yang plain tau. Jadi bila nampak corak yang interesting, Nadia suka cubalah yang baru. Dulu pun baju Nadia semua putih, warna tanah tu kan. Jadi sekarang bila Nadia nampak warna yang unik, Nadia cubalah. Jadi kita ada pelbagai warna kat dalam almari tu, bukan putih atau nude je. Macam-macam untuk mencantikkan almari. Okey, tapi kalau macam corak apa yang you suka? Lebih berkenan? Kalau tengok tu berkenan je. Sebenarnya macam ni lah, dia macam repeated. Okey, yang berulang-ulang, yang berulang-ulang. Ataupun solid colour tu, solid base je macam ni. Faham. Okey, pemilihan fashion yang sesuai dengan diri sendiri bergantung kepada bentuk badan. Betul. Kadang-kadang kita suka stylish tapi kadang-kadang tak kena dengan kita. Sepatutnya pakai baju mengikut bentuk badan kita. Sebab setiap bentuk badan tu ada beberapa style yang kena dengan dia, beberapa style tak kena dengan dia. Betul. So I rasa lebih daripada tema, benda tu je yang lagi penting daripada tema apa-apa semua ni. Betul. So macam kita cakap, kita pernah dengar kan orang kata ukur baju di badan sendiri. Maksudnya dia boleh jadi dua tau. Satu berbelanja macam ikut apa kemampuan kita. Satu lagi memang betul-betul lah ukur baju di badan sendiri. Kita kena tahu kita punya bentuk tubuh supaya bila kita pakai tak kena dengan body kita. Yang penting kita kena cari reference. Yang penting kan. Kalau kita tak tahu, kita boleh sentiasa cari reference dekat internet,